chef dengan anak-anak tikus chef ni dah boleh packing barang dan keluar daripada restoran ni. Sebab restoran ni bakal ditutup berkuat kuasa serta merta. Kau memang sengaja buat semua ni kan? Kau memang nak musnahkan Harumas kan? Kesilapan you all ni sebab terlalu percaya pada si Jasmine ni. Entah daripada mana dia ni datang, pada pandai nak run restoran ni, macam dia pandai sangat. Mana buktinya? Ini buktinya. Chef, saya dah jumpa siapa dalang yang nak rosakkan Harumas. Pada malam kejadian, Wallet ini telah dijumpai di dalam restoran Harumas dan tak disangka-sangka. wallet ini milik kepunyaan seseorang yang dah lama kita tak jumpa. Taufik Marzuki. Dan kalau bercakap pasal Taufik, sudah pasti dia akan ada rakan kongsinya. Mona. You jangan senang-senang nak tuduh I. Ini semua fitnah. You tak kenal lagi siapa my dad. My dad, Vice Chairman Lasela Group. Dan I akan pastikan my dad ambil tindakan dekat semua staf yang dah rosakkan nama baik Harumas. Dan lantik I semula sebagai Managing Director. Oh, ya. Ayah Encik Mona. Siapa? Tan Sri Megat. Macam mana pula Ikram ni boleh kenal dengan Tan Sri Megat ni? Cik Mona, apa kata Cik Mona panggil Tan Sri Megat untuk datang ke sini? Boleh kita berbincang bersama-sama? Baik, boleh. Tapi you guys jangan menyesal. Hello Daddy, boleh datang Harumas sebab ada petunjuk kan?